Ada satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, kalau kita tengok dalam ayat ke-71 kan, Mm-mm. bagaimana ia adalah berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Mm-mm. Okay, kalau kita baca ayat tu, qala innahu yaqulu inna baqratul la dhalulun tuthirul ard wala taskil hartha musallamatul la syafta fiha. Mungkin Ustaz boleh terangkan apakah sesuatu yang kita boleh belajar daripada ayat ini, dan mungkin Ana boleh try untuk bagi pandangan dan juga sesuatu yang kita boleh sama-sama ambil manfaat lah daripada ayat ni. Mi tahu kisah tu macam mana lepas 3 soalan. Diorang tanya pasal warna, diorang tanya tentang usia lembu tu lah. Diorang tanya lokasi lembu tu akan ditemui. Dan selepas details yang diberikan oleh Nabi Musa, which is asalnya perintahnya hanyalah mencari lembu betina. Simple je. Tapi yang mengada-ngada adalah Bani Israel. Dan bila ditanya, Nabi Musa santuni. Bila ditanya lagi, Nabi Musa santuni. Ditanya lagi nak cari kat mana, disantuni lagi. Sebenarnya bukan Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi meraihkan apa yang mereka tanya. Dan sebenarnya bukan meraihkan, sebenarnya akan kenakan balik diorang. Hujung tu apabila dah tahu warna apa, bila dah tahu umur berapa, bila dah tahu lokasi kat mana, ini penting. Kalau Mi boleh tekalah apa agaknya pengajaran. Di mana Bani Israel berkata, Al-ana ji'ta bil haqq. Baru betul macam ni Musa. Iaitulah, apa yang betul? Kalau sekadar awak sebut cari lembu betina, itu tak betul. Yang betul adalah warna kuning keemasan. Antara tua dengan muda. Cari pula lembu yang tidak bersawah dan tidak membawa beban. Ini baru yang betul. Al-ana ji'ta bil haqq. Mi rasa ada something tak kat situ? Dia nampak seolah-olah kita terlampau, ataupun Bani Israel terlampau bergantung dengan explanation yang sangat-sangat detail. Sebab antara, mungkinlah ni pengajaran daripada hidup kita lah. Saya teringat satu buku yang ditulis oleh Za'ba, Masya Perangai Allah. Bergantung dengan Diri Sendiri. Ada seseorang juga menulis dalam tu. Perangai bergantung dengan diri sendiri kan. Okay, Ustaz tahulah. Jadi Za'ba tulis buku ni adalah antara kritikan kepada masyarakat Melayu sebelum kita pergi pada Bani Israel lah. Iaitu kita orang Melayu ni terlampau bergantung kepada, obses dengan imam ataupun untuk orang yang lead kehidupan diorang, tanpa mereka bergantung pada cara untuk beribadah itu sendiri. Kebergantungan kepada tokoh ke? Tokoh, ulama ataupun macam kita lah sendiri. Dalam buku tu pun detail yang orang Melayu ni ataupun orang kita ni suka sangat bergantung kepada orang lain, sampaikan untuk kematian pun mereka masih mengharapkan sedekah Al-Fatihah daripada orang lain, bukan amalan mereka. So menunjukkan kita dalam hidup beragama ni, yes, betul kita ada ustaz, kita ada orang-orang yang mahir dalam bidang agama. Tapi untuk kita sendiri, kita perlu cari, dan kita jangan nakkan jawapan tu just okay, dia cakap habislah. So tu antara benda yang kita boleh belajar daripada kisah Bani Israel lah dalam ayat ni. Fikir pula ya sudut pandang Hazmi, iaitulah kebergantungan Bani Israel yang keterlaluan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan dari sudut lain, dan inilah sudut Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, di mana Bani Israel telah menunjukkan karakter yang boleh berlangsung di mana-mana kaum, yang boleh berlaku pada mana-mana zaman, iaitulah memperlekeh sebaliknya. So dia berbeza dengan Mi punya sudut pandang, tapi itu satu perkongsian menarik daripada Mi lah, di mana memperlekeh agamawan, menghina mufti.
dan menentukan apa yang benar. Bukannya kebenaran datang daripada dalil. Kebenaran adalah apa yang menurut kami, menurut Bani Israel. Padahal Nabi Musa adalah rasul. Bila baginda kata cari lembu betina, itu adalah kebenaran. Tetapi kempen yang dilakukan oleh Bani Israel, ya, dan perangai ini boleh ada kalangan kita, ya, subhanallah. Iaitulah apa yang keluar daripada ulama dan faqih fuqaha, itu yang benar, tapi netizen. Netizen kata yang betul macam ni. Iaitulah awak kena detail lah lembu warna apa. Dan saya setuju dengan Mi tadi, kita boleh nampak satu lagi POV, iaitulah memang perangai dia orang suka detail. Tak cukup dengan keumuman lembu betina je. Boleh tak cari tu, jangan banyak songeh. Tapi mereka nak tahu warna apa. Subhanallah, saya tak terfikir Mi bawa sudut pandang ni sebab ini memang pendirian Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Beliau memang menegaskan agar Al-Quran itu kita rujuk sepenuhnya tanpa pergi kepada details yang tidak disebut oleh Al-Quran kerana ia boleh menyebabkan dalam bahasa Manchester United offside. Offside. Chelsea. Dalam bahasa Chelsea, offside. Awak tidak berada pada kedudukan yang sepatutnya. Itu satu benda lah tuan-tuan. Satu benda yang kita nak kupas daripada satu benda dalam buku ni. Jadi Ustaz, bila Ustaz kupas macam tu, kita akan nampak dua side lah. Yang pertama yang terlampau ekstrim dalam bergantung. Yang kedua terlampau ekstrim dalam menolak. Betul, subhanallah. So ayat tu dia boleh membawa dua perspektif yang berbeza pada waktu kisah Quran sentiasa menyentuni zaman. Kalau zaman jenis terlalu bergantung sampai memuja orang soleh. Betul. Kisah yang sama boleh digunakan macam ni sebut. Okey, settle.